Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dimaklumkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Sebagaimana mesej pemakluman beliau di dalam grup Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan grup Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Beliau memaklumkan bahawa peletakan jawatan ini berkuat kuasa pada 1 hari bulan Januari 2026, di mana surat rasmi akan dimajukan dalam tempoh masa yang segera. Saudara dan saudari, saya secara peribadinya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana membuat pertimbangan untuk kebaikan Perikatan Nasional agar Perikatan Nasional dapat maju ke hadapan dan memenangi siri-siri pilihan raya akan datang. Saudara, pengorbanan dan jasa baik Tan Sri tidak akan dilupakan sebagai mantan Perdana Menteri yang prihatin kepada rakyat dan negara. Selain itu, bagi memperkukuhkan juga Parti Bersatu, saya mengharapkan agar peralihan kepimpinan juga berlaku dalam tempoh masa yang segera, di mana Datuk Seri Hamzah Zainuddin haruslah diberi kepercayaan sepenuhnya untuk memangku jawatan Presiden dan mengemudi Parti Bersatu agar kita dapat meremajakan parti dengan kepimpinan baharu yang lebih segar dan lebih bertenaga. Rakyat Malaysia juga berharap agar Tan Sri Muhyiddin berbesar hati untuk melepaskan jawatan sebagai Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia dalam tempoh masa yang segera, supaya dapat memperbaiki kelemahan parti dan merombak semula jawatan-jawatan lantikan dalam parti kepada mereka yang lebih berupaya bekerja untuk Parti Bersatu dan memajukan Parti Bersatu. Dengan ini, masyarakat umumnya akan lebih menghormati kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai negarawan yang berjiwa besar dan sanggup berkorban apa sahaja demi kepentingan agama dan bangsa. Saya yakin dan percaya, masyarakat juga yakin dan percaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Bersatu akan memperoleh lebih banyak kemenangan dalam pilihan raya dan akhirnya membawa nama parti ke Putrajaya. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju?